Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke dunia Badul. Okey, korang nampak kan tu kan? Korang nampak tu? Korang nampak ni kan? Ni. Dan korang nampak sungai ni kan? Ni. Hari ni saya nak tahan tajuk, nak buat aktiviti sini lah. Mancing jaring pun ada, kita bawa. Mancing jaring. Mancing jaring. Ini umpan pelet pun ada. Kita nak mancing keli kat sini. Keli besar-besar. Nampak tu pun sama. Baru lepas timbul. Nampak kelibat keli ni semua ni, yang buih-buih ni. Patin di tengah sikit. Patin di tengah. Dia main arus. Okey geng, Saya akan cuba dapatkan ikan. Tak kisahlah teknik apa pun. Korang tengok je lah video ni Tengok sampai habis. Kepada yang masih belum subscribe lagi, jangan lupa subscribe Dunia Badul. Saya ni tak nak kena juga bawa ikan seko. Tapi tajur ni lah, kita target tajur ni. Nanti saya nak pasang tali dengan mata kail. Kita pasang tak banyak, 4 je. Geng, ni mata kail yang saya pakai, warna hitam. RM10 punya harga kan. Ya, dia nama ni. Ada hasil lah ikut kita. Ni cacing. Geng, kita jumpa cacing geng. Joki nak mancing keli, jadi dia kena pakai umpan cacing. Bawa umpan pelet rapuh. Dah pegang biar abang gali. Geli lah. Geli? Sebab dia macam mana? Dia macam cacing. Rakam. Ya kan, geli. Tanah kering. Ni lagi seko. Kena ambil bekas juga lah. Boleh dapat ikan besar kita pagi ni. Saya tunjuk. Ni cacing. Macam cacing kerawik je. Geng, ni cacing apa geng? Besar. Tanah lah. Ni. Ni Tamzi. 2 ekor, 3 ekor. Okey dah, pergi pasang. Bukan. Nah. Okey geng, saya pun dah siap dah tajuk saya. Ni cicak pun sangkut je sekali. Cicak ni sangkut. Kita jumpa anak cicak. Boleh buat umpan. Letak. Letak kat sini. Ni pelik geng, pelik bawa daripada Pahang. Okey, saya dah siap dah tajuk. Dah siap 4 batang. Jom kita pergi tahan kat sana, area sana. Area sini kita nak mancing, jadi tak boleh tahan. Jom geng, kita pergi tahan tajuk. Geng, bawah jambatan ni, kalau kita mancing kat sini hujan ribut, kita boleh dia berteduh bawah jambatan. Kat sini pun ada orang mancing malam-malam. Ni apa ni geng? Biawak kot yang ada garisan ni kan. Garisan ni biawak kot Lepas tu dia patah balik. Badan dia bersentuh dengan lantai kan. Apa benda ni? Dia naik kat sini. Saya nak ditahan kat sana. Ya. Hari ni first time tahan tajuk dekat sungai macam ni. Tu bawah pokok tu. Di sini pun ada kawan-kawan. Ikan, maksud saya ikan besar. Tu biawak besar tu. Tu biawak bahaya juga. Dia makan kita punya umpan tajuk. Alah, biawak. Sini okey satu kan. Kita pacak ni. Saya nak baling biawak dulu lah. Jangan datang sini. Mana dia tadi? Hilang dah. Pandai biawak tu dia.
Hui, spot sini sangat eksotik macam sungai Amazon. Rasanya sungai Amazon pun tak macam ni kan. Sangat menyeramkan. Okey, saya nak pasang kat sini satu dan dekat sini satu kat pokok ni. Okay geng, saya dah tahan 4 lah. 1, 2, 3, 4 kat sana. Okay, harap-harap ada hasil lah geng. Kalau tak ada hasil pun harap-harap umpan tu hidup lah. Boleh kita tengok pagi besok pula. Tak pun petang ni kita tengok. Tapi sekarang saya nak mancing dulu. Ni umpan. Ini umpan puyuh kan. Saya pakai 3 ekor puyuh. Oh, biawak tadi tu, biawak tu saya risau dia makan umpan tajuk. Ni buih dia kan. Dia senyap kat bawah. Dia jalan. Besar kan. Macam dia. Dia lagi. Tu kepala dia. Besar tu. Tu. Saya tak nak dia duduk dekat sini. Sebab kalau dekat dengan tajuk, dia dah tahu saya pasang tajuk. Jadi saya kena halau dia juga. Menarik juga pasang tajuk kat sini. Tapi kita nak mancing kat situ. Tapi tak apa kan. Okey, sekarang saya nak pergi mancing. Dia pun dah lari jauh dah tu. Geng, sekarang ni saya nak mancing ikan keli lah. Sebab tak tahan lah tengok ikan keli banyak sangat kan. Tapi itulah saya tak bawa batu. Jadi saya tak bawa batu ladung. Jadi saya pakai batu ni kan. Okey tak kan? Korang mesti pernah kan pernah buat macam saya ni kan. Ni mata kail. Kita buat perambut macam ni kan. Sebelah dia batu, sebelah dia mata kail. Sebelah batu, sebelah mata kail. Buat huruf Y. Kat sini banyak cacing rupanya geng. Korang tengok cacing so besar. Sekejap Geng, cacing ni besar ke? Geng, ni lah. Saya dah cocok kan. 2 ekor cacing je penuh mata kail. Kita bukan cocok ikut badan dia masuk dalam situ kan mata kail. Tak, kita cocok silang-silang. Barulah umpan tu boleh tahan lama hidup. Okay geng, saya nak pergi baling dulu. Baling jauh.
Saya letak joran saya kat sini Kelibat ikan banyak Memang banyak sangat tapi tak tahu dia nak buka mulut ke tak nak makan cacing Goyang goyang joran kita. Saya nak dapat ikan keli yang kalau merah tu geng. Sebab tu saya letak umpan banyak. Tapi itulah, keli ni keli besar ke keli kecil pun dah beda je umpan kita. Goyang goyang Sama. Harus ke apa ni? Ikan langgor ni. Ikan langgor Ikan banyak sangat kot kat sini. Ikan cantik. Kita Ha? Kendur. Pegang. Kendur. banyak nak keli ya. Cakap nak buat ayam apa? Keli penyek tu okey dah. Nak dapat keli pendek. Tak, buat keli penyek. Apa? Lele. Penyek. Macam lele. Macam ayam penyek lah. Hadis dia Di special. sini dia tak tarik macam tempat Azim Kalau tempat Azim tarik zzzz je. Ini. Baru cakap dia tarik. Dapat? Tak dapat. Ya, dia punya gaya tu. Gaya mesti ada. Ui, baru cakap keli tempat Azim tarik macam ni. Lalah, tarik terus. Okey, isi umpan baru. Okay, sebenarnya saya dah 2 kali dah sangkut dah. 2 mata kail saya dengan batu saya dah kena cukai dah. Ini yang ketiga pula ni. Yang masa sangkut-sangkut tu kita tak tunjuk lah. Kita tunjuk yang strike je. Aduh. Sini apa kita nak buat ni kan, macam kupau je hari ni kita. Joki tadi dia dah tarik ikan dia dah sampai depan dah, cabut. Cacing dah 2 kali dah. Geng, walaupun tempat ni banyak ikan geng, belum tentu kita dapat ikan ni. Pancing kita dah ditarik-tarik tapi tak juga dapat ikan ni. Ikan ni tak tahulah dia punya bijak macam mana. Tengah saya memancing tiba-tiba saya tu nampak pisang geng. Saya nampak pisang geng. Saya dah lapar lah geng. Geng, korang tahu tak ini pisang apa? Ni kalau saya tahu lah kan, ni pisang hutan tau. Monyet pun tak nak makan dia geng. Sebab tu dah sampai buah dia sampai masak ni. Jadi saya tak pernah makan. Kita rasa macam tertanya-tanya. Apa tu? Jadi saya nak try makan lah geng. Kita try je geng. Uish, gugur terus. Relai terus. Relai terus geng. Ha? Sangkut. Macam Tarzan dia. Geng, macam Tarzan ni. Boleh buat thumbnail ni geng. Thumbnail Badu masuk hutan cari pisang. Oh, mantap. Getah dia. Jom kita pergi makan. Bawa balik tempat kita tunggu. Sambil memancing, makan pisang hutan. Geng, tak goyang-goyang dah. Tadi ada lah goyang juga. Ikan keli banyak tu. Kenapa tak nak makan? Mari saya nak makan dulu. Kita try makan pisang hutan. Macam ni je Geng, kejap.
Dah tangan pegang cacing. Dia tunjuk pisang je Uish, pisang dia okey je geng. Cuma kecil je. Pisang hutan geng. Biji. Tadi pancing kita kena tarik kan. Dia bukan tarik ke belakang, ke depan, dia tarik ke belakang. Pisang dia biji semua kan. Rasa dia sama macam pisang awak. Dia ada kelat-kelat sikit, betul macam lendir-lendir sikit. Boleh lah makan. Tadi masa kita nak masuk sini, dekat jalan luar sana tu pun ada pisang masak juga. Lepas tu kat sini ada pisang masak lagi satu. Dah musim masak kot. Orang kata jantung pisang hutan sedap kan. Sebab dia halus di dalam tekstur dia. Tekstur dia rapat-rapat. Geng, daripada kita duk tunggu kita punya joran tak kena-kena lagi geng. Pasti kena game ya. Ni. Ada satu benda. Bendi. Okra. Cokta. Okay, sekarang kita menanam dulu ya. Nanti. Lady finger. Lady finger. Okey geng, saya dah tanam pokok bendi dekat situ. Kalau nanti kalau dah tumbuh, kita boleh lah sambil datang mancing tu kita boleh petik. Orang lain janganlah petik sebab badu yang tanam. Kalau korang nak petik, korang tanam lah sendiri. Pergi kedai RM2 beli benih dia. Okey, yang ni badu tanam. Kat sini dapat ni. Dalam banyak juga pokok tu kalau tumbuh ni. Okey guys, saya nak ronda-ronda. Saya rasa kat ujung ni macam ada pokok-pokok lagi. Okey geng, saya baru lepas pergi tengok tajuk tadi. Satu tajuk kita, umpan kita dah habis lah. Umpan ikan puyuh kita dah habis, kena cukai. 3 tu ada lagi, yang 3 ada lagi. Sekarang kita sambung lain kali lah. Kita mancing, kita balik dulu lah sebab dah tengah hari dah. Dah kenyang lah makan pisang. Lepas tu dah berkebun dah. Okey, cukup dah tu. Okey, saya balik dulu. Nanti sambung lagi kan. Aduh, nak naik ni. Geng, hari ni kumpau geng. Sekarang, bukan hari ni. Sekarang ni kumpau. Rasa penat je. Rasa lapar, semua ada. Tadi kenyang. Apa? KFC? Geng, dah lama tak makan KFC. Joki kata belanja KFC. Aduh, hai. Ni sungai.
Geng, saya dah datang geng petang. Ni pukul 5.30. 5.30 petang. Hujan geng. Kita tak boleh nak mancing geng. Jadi tapi saya datang juga kat sini sebab saya nak pergi tengok tajuk. Ada ikan lah. Kalau tak ada ikan macam mana geng video kita ni? Hujan ni geng. Di tengah rakam ni hujan ni. Tadi hujan lebat tau. Ada orang tengah casting ni. Hujan geng, air naik dah geng. Umpan ni. Itu kena ke tak tu? Itu nak kena pergi check ni. Mana tahu ada ikan besar ke kan. Kena buka slipper ni. Kita check joran yang pertama. Umpan habis. Umpan habis kan yang pertama. Mari kita pergi tengok dekat sana pula. Hujan ni. Saya tak nak pakai slipper tu sebab licin slipper saya tu. Tali tegang tu. Dia tak tegang. Kendur je tu. Yang tu, woi putus. Geng, yang tu tali putus. Yang ni. Oh lama cepat mati. Yang tu ada puyuh, ada lagi umpan. Aduh. Air nak naik dah ni kan. Ya. Hujan makin lebat kan. Saya dah siap bawa kakak dengan adik dah tahu. Kakak, adik semua dah bawa dah. Dah janji dengan dia nak bajak dia mancing petang ni. Tapi hujan macam ni tak sesuai lah. Tapi kat situ yang menariknya lepas kalau hujan, air laju, kita boleh pancing jaring. Dapat patin. Okay kan, kita pergi jalan-jalan dulu. Geng, hujan lebat dah geng. Nasib baik saya sempat masuk dalam kereta laju-laju geng. Okay kakak, sekarang kita nak pergi mana ni? Tapi dia dah standby payung. Dia kata the wiper on the bus go swish swish Swish, Aduh. swish, 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 swish. Aduh. Kita bawa kakak pergi playground. Okay? Nak playground. Okay geng, kita bawa dia jalan-jalan dulu. Santai-santai geng hari ni bersama Badul. Bila kumpau macam ni lah. Oh, kakak tu kereta apa kakak? Kereta apa? Yellow colour. Yellow car. Pakai kereta mahal pun kena hujan juga ya. Okay geng, sekarang kita dah sampai
tempat lain semua hujan kan. Dekat sini je okey. Jadi saya bawa kakak dengan adik pergi, apa nama pasar raya ni? Lotus Shah Alam kan. Kalau korang berminat nak pergi kat tempat ni, ajak bapak, ajak ayah duduk kat situ. ajak bapak korang ya. Tu kakak. Ada kucing ah. Cat. Cheese gang, dia berada dekat tempat kucing kan. Kucing cantik-cantik pula kat dalam tu. Ha? Apa? Dia dah cuba nak bercakap ke. Kakak tengok cat. Ni Happy Land. Jom kakak, jom sini. Allah, dia cabut tangan kakak nanti. Bangun. Luar belakang apa? Dekat Malaysia. Okay kakak. So, pergi sana. Ni kan kita nak bawa dia main kat sini. Okay geng, lemak geng. Banyaknya main tanah liat. Macam-macam permainan ada. Kakak nak main apa tu? Apa tu? Cepat main. Sales. Ni masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Kakak, ni. Masuk dalam ni, lepas tu keluarkan. Dah jadi kereta dah. Kakak, car. Ha? Jangan, don't eat Eat that. Ha? Seahorse? Seahorse, betul lah. Yeay! What's that? Ha? Sand. Dia suruh masukkan sand. Sand. Pasir ni lah. Aduh, pak gang pun. Macam mana jadi beli pi anak yang ajar bapak. Kakak. Tengok ni, ni apa? Ayah. Okey. Asal dia comot? Wow. Crabs. Ha? Crab. Pandai. Tak, kena Kakak, cepat. Lagi. Cepat, lagi. dah sampai lah. Sampai, sini. Okay, sini. Ni what? What's this? Ha? Shells. Shell. Oh, pandai. Jom kita pindah sana. Ini bapak pun boleh seronok. Yang bola tu masukkan dalam tu, masuk dekat dalam tu, sampai penuh tabung tengah-tengah tu. Sekejap lagi, boom, letak. Oh,
Kakak berenang. Anyway. Ini. Sudah kosong dekat tempat parking kereta. Okey geng, rasanya setakat tu je lah kita bermain-main hari ni. Satu hari tau, satu hari daripada pagi tadi kita pergi mancing. Petang nak pergi sambung mancing tak boleh. Lepas tu sampailah kita datang ke pasar raya ni. Main apa, bawa adik dengan kakak ke taman permainan. Itu je lah geng, saya tak dapat nak tunjuk korang ikan saya dapat. Dan memang pun saya tak ada dapat ikan hari ni. Okay geng, terima kasih kepada yang dah tengok video sampai habis. Diorang pun dah kenyang tadi, pergi makan. Baru habis makan ni kenyang. Okay geng, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Kakak, mana kakak? Bye bye. Bye bye. Dunia badul, 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 D-A-A-A-A-D do, D-A-A-A-A-A-A-D do, B-A-D-O-L badul, C-A-T-C-A-T-C-A-T-C-A-T.